masih tanah rizab. Kerajaan tak boleh mengubahnya kecuali ada pembatalan melalui warta. Tak berlaku. Kita dah cek dah. Memang tak ada pembatalan. Maknanya nombor satu, tanah ni masih tanah rizab. Walaupun Ketua dah buat semua kerja ni, dia masih tanah rizab. Itu undang-undang. Bawah akta, bawah keputusan Mahkamah Persekutuan, masih tanah rizab. Dia dah mula develop. Geran pun dah serah. Tak apa. Tapi walaupun geran serah, walaupun dia ambil dan dia buat, tetapi semua ni tidak sah di bawah undang-undang. Sebab menurut undang-undang, Akta Rizab Melayu 1933 ni, Malay Reserve Enactment dia kata, MRE lah, kita panggil MRE, Akta MRE ni, dia lebih tinggi daripada kanun tanah negara. Kanun tanah negara dia kata, kalau dah tulis di dalam suratan hak milik sesuatu bahawa orang A